Halo guys, Boya datang lagi dengan Boya Magic AI Power Transformable Wireless Microphone. Dan jom kita unboxing sekarang. Okey, mula-mula kita keluarkan segala apa yang ada isi perut dalam kotak ni. Kemudian kita buangkan kotak dia, kita buangkan segala kertas yang ada dalam ni. Kita tinggalkan casing dia saja. Kemudian kita bukakan zip tu dengan rapi. Di dalamnya terdapat batang Boya mic yang dipanggil charging case. Dan dalam charging case tersebut korang akan dapati ada 2 biji mic yang dibekalkan. Boleh tahan cantik juga batang casing ni. Ni apa pula? Okey guys, Boya Magic juga ada membekalkan USB Type-C receiver dan juga Lightning receiver, iaitu untuk iPhone. Okey guys, aku akan tunjukkan kau cara pasang dia, tapi ini untuk Type-C receiver sahaja. Selain daripada itu, dua benda alah bulu ni juga disediakan untuk kegunaan pada transmitter ketika korang guna pada cuaca yang berangin. Okey, dekat belakang transmitter ni ada magnet, di mana korang boleh menggunakan transmitter ni pada baju. Macam ni cara dia, aku tunjukkan. Okey, kau lekatkan dan tak jatuh, kau boleh menggunakan dia. Selain daripada itu, korang juga boleh menyepit di collar baju ataupun di leher baju macam tu. Dan selain daripada itu juga, korang boleh lekatkan transmitter ni pada topi korang pakai. Okey guys, selain daripada bulu transmitter dibekalkan, ada juga bulu untuk charging case juga dibekalkan supaya korang boleh menggunakannya untuk interview. Okey guys, selain daripada itu, ada juga dibekalkan 3.5mm TRS receiver. Itu nama dia yang aku baca lah. Di sini ada power button dia, ada lampu menyala, maknanya benda tu function lah. Ada lagi satu dan kau akan lihat 3 lampu titik kat situ. Dan ada juga kabel untuk di attachkan kepada kamera DSLR kat situ. Itu cara dia untuk menggunakan dia lah. Lebih kurang lah aku tunjuk ni. Selain daripada itu, ada 2 kabel juga dibekalkan. Cara nak gunakan dia ni nanti korang bacalah manual. Okey guys, untuk charging case tu tadi, korang juga boleh menggunakannya sebagai table mic ataupun mikrofon meja. Korang boleh bercakap-cakap seperti mana yang aku lakonkan di dalam video ini. Sebelum kita nak menggunakan mic ni, kita kena buka dulu dan kita kena keluarkan plastik yang ada dalam ni. Ni nampak ni plastik dia. Ni plastik kat sini pun kau kena keluarkan dulu. Lepas tu ini kau kena tekan dalam masa 2 saat. Lampu biru akan menyala. Okey, sudah boleh digunakan. Sebelum tu jangan lupa plastik ini pun perlu dicabut. Okey, apabila kau dah keluarkan dan plastik ini pun kau dah cabut, lampu biru dah menyala. Okey, kau bolehlah masukkan dia ke sini. Okey, dan kau tutup dan mula bercakap di sini. Okey, sekejap lagi aku akan gunakan mic ni dan aku akan letak receiver dekat telefon ni dan korang boleh dengar perbezaan suara aku ada mic dengan tak ada mic macam mana. Okey guys, sebelum korang memulakan untuk bercakap dengan mic ni, korang jangan lupa onkan button ni. Button ni tekan 2 second, dia akan menyala. So bila dah menyala, barulah kau boleh bercakap menggunakan mic. Sebentar lagi kau akan dengar perbezaan. Sekarang ni aku tidak menggunakan receiver lagi dekat kamera ni. So lepas ni kau akan dengar. Okay guys, aku dah pasang receiver dekat kamera tu. Dan sekarang kita test mic ni. Testing 1, 2, 3. Kau boleh dengar tak suara aku dengan menggunakan Boya Magic AI Powered Transformable Wireless Microphone. Okey, ini dia perbezaan setelah menggunakan Boya Magic Microphone. Okey guys, memang best lah. Aku tengok mikrofon ni macam-macam features ada kat sini, macam-macam set dia bagi kat sini. Okey guys, sekarang ini ada satu lagi features dekat telefon ni, iaitu Noise Cancellation Enable. Okey, butang ni bila aku tekan saja, bermula dia warna biru kan. Lepas tu bila aku tekan lagi sekali, bertukar jadi warna hijau. Okey, dia jadi warna hijau. Dan warna hijau ni adalah Noise Cancellation. Tadi ada dengar bunyi kipas, sekarang dah tak dengar kan. Okey Okey guys, itu saja
review aku untuk Boya Magic AI Powered Transformable Wireless Microphone untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.